Hi guys, Assalamualaikum and welcome back to OD Channel. Okay guys, aku tahu aku dah lama gila tak buat video dekat YouTube channel ni. Aku banyak aktif dekat Instagram dan juga TikTok. Bagi siapa yang belum follow aku lagi, korang boleh follow aku dekat Instagram dan juga akaun TikTok aku dekat atas ni. Okay, aku dah lama gila tak buat konten. Tiba-tiba aku buat konten pasal benda baru. Okay, aku nak buat unboxing benda baru yang aku baru belilah. Okay, bagi siapa yang pernah follow aku, mesti korang tahulah apa kamera yang aku pernah pakai untuk buat vlog. Okay, contohnya aku pernah pakai Sony RX100. Lepas tu aku pernah pakai Fuji juga sebelum tu sekejap. Lepas tu aku tukar kepada Osmo Pocket 2. Lepas tu aku bertukar kepada sekarang ni Sony A7C yang first edition. Lepas tu kepada Osmo Pocket 3 yang latest juga aku pernah pakai. Dan sekarang ni guys, aku upgrade kepada Sony yang terbaru. Tak adalah terlampau terbaru sangat, tapi dia second edition daripada yang aku pakai sekarang ni, Sony A7C II. Ni guys, nampak warna dia cantik gila kan? So, kenapa aku tiba-tiba upgrade kepada Sony A7C II ni? Aku akan ceritakan korang kenapa aku upgrade. Tapi sebelum tu guys, jom sama-sama tengok aku unboxing Sony A7C II ni, okay? Jom guys. So guys, macam mana? Korang nampak lagi dekat untuk Sony A7C II ni kan? Aku suka gila sebab aku dapat ambil Sony ni warna silver. Okay, dan bagi siapa yang follow aku ada juga kamera Fujifilm X106. Yang ni untuk ambil gambar, okay? Ataupun kalau korang nak tahu pasal Fuji ni, maybe korang boleh komen untuk korang tahu apa benda. Aku akan buat satu video untuk yang ni nanti, okay? Untuk Fujifilm tu sebenarnya, aku nak warna silver macam ni. Tapi aku tersalah beli guys, sebab aku beli online. Adalah cerita dia kelang kabut sangat. Last aku terbeli yang warna hitam. Tapi so far okay je, aku suka bila sampai, memang aku suka gila. Tapi untuk kali ni aku dapatkan Sony A7C II ni warna silver. Okay, memang aku suka sangat-sangat. Best. Warna ni kalau korang tengok memang cantik sangat-sangat. Okay, dan kenapa aku nak upgrade kepada Sony A7C II ni? Untuk Sony A7C yang first edition, so far aku pakai, aku memang suka sangat-sangat. Bagi siapa yang follow aku, korang boleh tengok aku punya video dari segi dia punya HD sharpness memang lawa gila. Dan aku pakai masa tu adalah lens Sony 20mm f1.8. Okay, dan untuk sekarang ni aku record menggunakan Tamron 2040 f2.8. Ini pun aku suka gila. Untuk aku pakai Sony A7C ni, memang aku suka sangat-sangat dia punya video quality tu. Contoh video yang paling aku suka gunakan A7C first edition ni dengan Sony 20mm. Aku suka video masa aku pergi camping dengan kawan-kawan aku. Video tu memang sangat-sangat cantik. Bagi siapa belum tengok lagi, korang boleh tengok link dekat atas ni. Okay, memang sangat-sangat cantik. Untuk yang first edition ni bukan tak best, dia so far okay, aku suka gila video dia. Cuma bila ada yang second edition tu, aku rasa aku nak upgrade. Sebab kelebihan untuk Sony A7C second edition ni, okay, apa yang aku boleh share dengan korang, untuk Sony A7C second edition dan juga first edition, dua-dua kamera ni kamera yang ringan. Dia adalah full frame kamera dan size compatible, ringan. Korang nak buat pergi travel ke, nak buat content ke, memang sangat-sangat best. Okay, untuk auto focus, dia ada eye detection juga untuk first edition ni. Tapi untuk yang second edition ni, dia ada extra sikit. Dia ada AI technology, dia boleh detect lebih sikit. Dia boleh detect serangga, kereta dan macam-macam lagi. So dia punya AI tracker tu memang sangat-sangat canggih lah untuk A7C second edition punya. Second edition ni dia 33 megapiksel dan untuk yang lama punya dia 24 megapiksel. So katalah korang ambil gambar, korang nak crop zoom sikit, untuk yang latest edition ni dia tak pecah sebab dia ada 33 megapiksel. Untuk dua-dua edition ni dia shoot 4K. Tapi untuk first edition punya, untuk shoot 30 fps dia hanya boleh sampai 1080. Dan untuk yang second edition ni dia boleh shoot 4K untuk 30 fps. Dan buat video zaman sekarang ni kan orang semuanya nak yang HD yang lagi cantik. So that's why aku ambil yang lagi latest sikit ni, okay?
Dan guys, apa yang best dia untuk yang zaman-zaman sekarang ni, orang ramai buat color grading. Apa color grading? Dia ada macam color-color yang flat color tu. Untuk yang first edition dengan second edition dua-dua memang ada. Tapi untuk yang first edition, dia punya color sampai 8-bit color je. Untuk yang Sony A7C second edition ni, dia 10-bit color. Untuk zaman sekarang ni, banyak gadget yang 10-bit color. So bila dia 10-bit color tu, dia nak buat color grading tu lagi best sikit. Lagi banyak color yang boleh kita main lah. Okay, dalam pada masa yang sama, aku banyak lagi nak belajar dengan member aku, Radin. Dia memang master dalam color grading. Dia menggunakan DaVinci. So, dengan adanya Sony A7C Mark II ni, aku harap aku boleh belajar dengan dia untuk advancekan lagi aku punya video tu, okay? So, hopefully korang doakan aku cepat pick up. Sebab guna DaVinci ni sebenarnya, dia tak semudah macam CapCut semua tu. Dia agak lagi complicated. Kalau bagi siapa yang rasa menggunakan Lightroom tu susah, dia lebih kurang Lightroom tapi versi video punya version. Dia sangat-sangat advance dan memang sangat-sangat best, okay? Dan untuk yang video-video sebelum ni, ramai sangat cakapnya aku punya video stabilization memang teruk gila, okay? Untuk A7C yang first edition ni. Maybe sebab aku buat style vlog sambil tu berjalan, so video tu agak shaking sikit. Tapi apa yang aku tahu untuk Sony A7C II ni, apa yang aku tahu dia punya stabilization tu dia dah improve. So hopefully video aku lepas ni lagi tak shaking lah, okay? Hopefully. Itu antara sebab-sebab dia kenapa aku upgrade apa yang dah ada dekat Sony A7C II ni. Untuk first edition ni sebenarnya tak adalah terlampau masalah sangat. Bukan masalah, dia okey je. Buat video semuanya okey, aku suka gila. Cantik betul bila korang guna lens yang best. Dia punya video tu memang sangat-sangat best. Cuma disebabkan second edition ni dia ada extra. Dia ada extra sikit dia punya function tu. That's why aku nak upgrade, okay? So, untuk Sony A7C first edition ni, kalau korang tanya tak nak jual ke, sebenarnya dia dah ada tuan dah. Tuan dia tu member aku sendiri. Nak tahu siapa member aku yang beli aku punya Sony A7C ni, korang follow rapat aku dekat Instagram. InsyaAllah aku akan post dekat Insta story nanti, okay? Kita akan try untuk next video, maybe aku nak buat dia punya video test semua tu, gambar ke semua, okay? Dan ada sebarang pertanyaan, maybe korang nak tahu pasal Sony A7C pengalaman aku pernah guna ni, ataupun apa yang korang nak tengok dekat yang terbaru Sony A7C II ni, korang boleh tinggalkan dekat ruangan komen nanti, okay? So hopefully guys, korang support aku. InsyaAllah aku rasa setiap video aku akan cakap aku nak try aktif balik dekat YouTube ni, tapi agak susah sikit guys. Sebab zaman sekarang ni banyak orang fokus dekat IG Reels ataupun TikTok. That's why aku agak slow sikit kot. Tapi aku rasa rugi. Maybe korang macam aku juga. Walaupun dah ada TikTok ataupun IG Reels, tapi personally aku memang suka lagi tengok YouTube. Sebab YouTube dia punya video agak panjang sikit. Video style melintang, so kita boleh tengok dekat TV. Ataupun kadang bila aku buat exercise, contohnya aku buat cardio kat treadmill, aku sendiri akan pasang YouTube sambil aku cardio tu. Korang macam mana? Korang sama macam aku ke tak? So siapa-siapa yang geng kat luar sana yang suka tengok YouTube tu, jangan lupa komen dekat bawah, okay? Dan doakan aku sentiasa rajin-rajin buat konten untuk korang semua. Tak kisah dekat IG ke, dekat TikTok ke, dekat YouTube ke. Harap aku dapat buat konten-konten yang best untuk korang enjoy, okay? So guys, video ni tak panjang mana, singkat je. Hopefully kita akan jumpa dekat next video. Konten apa korang tunggu je. InsyaAllah aku akan keluarkan konten seterusnya. Dah ada kamera baru kan, mesti excited nak buat konten juga guys. So tunggu dekat next video. Apa-apa pun jangan lupa follow aku dekat Instagram, dekat TikTok, dekat Threads semua. Aku ada sharekan kat sini, korang boleh follow. Dan kita jumpa lagi dekat next video guys. Bye. Assalamualaikum.